Handsome juga motor ni Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ni saya dekat Kuala Ketil, Kedah. Best shop Kiatway Motor Sdn Bhd. Alright guys, ini dia Brixton Mocha 250. Bukan yang itu, yang ini ejaan dia lain sikit, Mocha. So ini rupa luaran dia. Dari segi design, rupa bentuk luaran dia ni macam skuter klasik moden lah. And kalau kita tengok reka bentuk dia pada saya cantik dan kemas. Sistem pencahayaan dia full LED guys, depan dan belakang. Skuter ni dikuasakan dengan enjin 1 silinder sejukan cecair yang bersesaran sekitar 244cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 24 HP dan of course menggunakan sistem transmisi automatik CVT. Saiz tayar dia depan dan belakang menggunakan rim 12 inci and brake depan belakang menggunakan disc and ada ABS serta traction control system guys. Paparan meter dia walaupun kecil comel tapi TFT full colored meter ni guys. Sistem kunci menggunakan remote keyless. Kemasan tempat duduk dia pun cantik dan lebar. Kompartmen bawah seat dia tak adalah besar sangat. Saya rasa lepaslah helmet seteng sebiji kat bawah ni. Kapasiti tangki petrol dia 12 liter guys. So agak besar juga. Menggunakan sistem step 2 platform and korang tengok floorboard dia pun dia buat cantik dan kemas guys. Ada beberapa warna, warna putih ada, warna hitam ada, warna hijau ada and tadi kita tengok warna oranye. Harga jualan dia memang best guys. Bermula daripada RM12,888 sahaja. So pada saya memang cukup berbaloi lah untuk sebuah skuter klasik moden 244cc guys. So kalau korang tak berminat dengan skuter design klasik moden macam tadi tu, korang boleh tengok yang ini. Yang ini Eric Touch, juga skuter 250cc. Tapi yang ini rupa bentuk dia lain lah. Ini nampak moden lah. Dari segi specs yang lain-lain tu semua dia lebih kurang sahaja. Cuma yang ini saiz rim dia agak besar, 14 inci depan, 13 inci belakang. Kapasiti petrol dia pun 13 liter. Yang ini harga dia pun lebih kurang je lah, RM13,688 sahaja. So yang mana korang suka korang pilih lah. So kalau korang berminat dengan dua skuter yang saya tunjukkan tadi tu, korang boleh pergi dekat mana-mana cawangan M4 Smart Shop ataupun M4 Best Shop. Dekat seluruh Semenanjung ni memang banyak. Korang pergi je sana dan booking. And kalau korang duduk area-area Kuala Ketil, Kedah ni, korang boleh pergi kat sini lah. Kiatway Motor Sdn Bhd. Bye. Assalamualaikum.